Malam ni kami akan menonton filem Polong yang diinspirasikan daripada kisah benar yang pernah berlaku beberapa puluh tahun dahulu. Waktu tu aku sekolah lagi. Okay guys, aku dah mula rasa tak sedap hati ya guys. Dia kata ni malam menjejak polong. Wow, that's a very bad sign actually for me. And I have my own personal experience regarding all this thing. So, let's go. Aku rasa dia orang punya preparation in order to making this film a reality is huge and tremendous, and I'm so proud to be part of it as a penonton lah. I can't wait to watch this film lepas ni. Korang kena tengok cerita ni. Okay guys, aku dah habis tonton filem Polong yang mengambil inspirasi pada kisah benar. I think this is one of the masterpiece of a local film yang korang kena tengok. Yang sukakan filem supernatural horror macam ni, you should come and watch Polong. And it's a very fulfilling dengan all those element yang tutup mata lah bayar tengok gila, and all the setting, all the into details dia punya balik pada zaman kisah itu berlaku. Dan aku puji the lakonan daripada the actual character tu, resemblance dia memang resemblance to the real person tu memang wow. So guys, my advice, come and support and watch Polong. Satu perkataan untuk Polong. Oh, seram. Seram, serius. Sumpah seram. Memang seram. Korang nak rasa, datang tengok sendiri, okay? Tengok filem Polong. Dia kisah benar tapi ada sikit fiction. Ingat tu.